Sebalik tasik yang cantik dan banyak tempat nak ber-OOTD ni, ada arnab, kolam ikan. Kita orang jumpa satu tempat, korang naik eskalator ni, lepas tu korang belok kanan. Menu daripada hujung sini sampailah ke hujung sana, tambahlah berapa banyak kali korang nak, cuma bayar RM18.90 je. Dekat sini ada 2 jenis nasi lemak kukus dan juga nasi lemak pandan. Kena pula dengan 5 jenis lauk, ada ayam goreng berempah, ayam rendang, paru goreng belada, ikan selah kuning goreng, telur. Semuanya tu korang boleh tambah unlimited. Korang ambil je sendiri. Tapi daripada pukul 6.30 petang hingga 9.30 malam je tau. Nak lagi best, korang makan nasi lemak tu add on sotong goreng tepung. Yang macam kita orang ambil ni 500 gram harga dia RM24 je. Kalau yang ni pula 250 gram harga dia RM14 je. Boleh dengar lah kan harga dia. Korang cari je The Warung Kita. Dia orang ni ada dekat Iskandar Puteri. Warga Johor, Singapura, dah tahu belum tempat ni? Cubalah komen.